Hari ini kita nak main satu permainan yang dinamakan sebagai bulatan gembira. Bulatan gembira. Yeay! Baik, saya nak bagi tahu cara permainan ini dimainkan. Okey, so saya perlukan dua orang dulu mula-mula. Okey, Erina dengan Alisa. Erina duduk sana dalam bulatan. Lisa duduk sini. Okey. Duduk dalam bulatan. Okey. Rehan duduk sini. Mariam duduk sana. Alia duduk sini. Sini. Fatimah duduk sana. Okey, dekat sikit Safra. Permainan ni secara dua pasukan. Pasukan sini, ni pasukan Alia dengan Raihan ni akan lawan pasukan Fatimah dan Mariam. Okey. Cara permainan ini dimainkan, contoh bola ni daripada Raihan. Raihan akan passing kepada Alia. Okey. Okey, syarat dia satu lagi yang paling penting, bila orang yang pegang bola, bila dia pegang bola, dia tidak boleh bergerak. Dia tidak boleh apa? Bergerak. Tapi orang yang tidak ada bola boleh bergerak. Faham tak? Lebih kurang bola jaring. Okey. Jadi bila katakanlah Raihan ni dia dapat bola, dia akan passing kepada Alia. Passing. Okey. Dan dia boleh Geraklah. Jangan kaku. Passing balik ke Raihan. Okey, contoh. Orang yang dalam ni boleh menghalang. Sebab tugas dia nak hantar bola ini kepada kawan dia. Ini bukan jawab Tina ni adalah, faham tak? Okey. So bila bola ni berjaya dihantar oleh Raihan, contohnya Raihan hantar ke Erina. Okey, cuba balik ke Erina. Okey, balik je. Okey. Bila dia tangkap, itu dah dapat satu mata. Okey, so dah bila dapat satu mata, awak kena bagi kepada pasukan lawan awak untuk dia mulakan permainan pula. Okey, begitulah seterusnya. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey. Rule dia mudah je. Orang yang dapat bola dia tak boleh bergerak dan tidak boleh memegang bola terlalu lama. Faham? Faham? Okey, jom kita main. Bulatan apa? Bulatan gembira. Yeay!